daripada sekecil-sekecil keluarga, and then can start insyaAllah building her own business empire. Wah, tengok. It's very unique lah. Coral Peach dia pending. So sekarang nak pakai yang mana ni? Tapi orang nak tengok. Nak tengok? Color peach. Coral Peach. Ada Coral Peach. Yes. Oh. Sorry. Perlukan ni ya. Tak apa. Cantik ni. Close lah sikit. Ya. Wow. Wow. Senang je. Ini memang warna Bella ni. Macam abang rasa Kak Long sesuai Warna apa? warna yang mana satu? Sofa yang dia pakai ke ataupun warna yang lebih gelap ataupun warna yang sugar pink ni? Warna pink. Sama dengan cara dia mewarnai kehidupan saya, dia boleh pakai apa-apa warna. Apa-apa warna. Apa-apa warna boleh. Walaupun saya sudah ditegur kalau saya skin colour macam ni, dia kena macam ni lah. Blackpink. Mana pula ni? Pakai black lipstick pun. Tak, tapi I pernah pakai merah kan you tegur cik. Mana ada I tegur? I cakap that I tak pernah tengok you pakai macam tu. Yeah, which means it's a good thing. Okay. Okay? Okay. Tengok. Wow. Yes. So ini apa? Ini adalah Coral Peach. Coral Peach. Nombor berapa kalau dekat beg kuning? Nombor 3. I mean dekat sini tulis nombor 3 lah. Kalau kat beg kuning nombor berapa? Okay, Korang kalau tahu? kat beg kuning, Coral Peach belum dia pending. Pending. So, tapi at least korang tahulah Coral Ni Peach Coral macam mana Peach. warna dia. Ya. Dan purchase pula. Purchase sympathy. Hari ni banyak betul typo mulut semua orang. Thank you so much. Kalau macam ni taruh lip gloss lagi apa kan? Dia lagi. Cuba letak di gloss sekali supaya orang nampak perbezaan dia. Wow. Ke memang tak nak? Tak, boleh je. Usually lip gloss ni bila akan pakai Temperfall. Kalau keluar bila jarang pakai gloss. Tapi boleh je. Tak apalah. Ni orang nak tengok sebab kadang-kadang diorang, walaupun diorang tak perform lah, tapi diorang mungkin nak keluar pergi jalan-jalan, dating. Okay, tapi kita bagi masa untuk Matt ni dulu. So korang boleh tengok. Dekat sini. Di mana je? Jangan sini. Jangan sampai manggil. Nanti jadi macam cerita. Jangan tertakut kan. Nanti kita tinggal buka lagu je. Tak, just nak tanya korang prefer glossy ke ataupun matte? You rasa perempuan nampak cantik gloss ke, bibir berkilat-kilat ke atau matte? Tanya orang salah. Tahu lain nak just nak Sebab tahu. saya tak tahu. Saya tak tahu apa Tak, pun. okay, bezanya okay. Sekarang nampak tak bibir cumi berkilat-kilat? Okay. I tak berkilat. Baik. Tak takkan. Salah jawab. Itulah. Saya daripada you berkilat ke, tak berkilat ke, pakai ke, tak pakai ke, tetap cantik. Ya. Cuba cakap jangan jawab OAB baik. Tapi tak, betul jawapan dia. Dua-dua lawa but depend on event. Ya, that's true. Ya, okay. Sini senang sikit saya nak baca. Soalan perangkap. Bayalah korang ni. Hari ni saya dipertanggungjawabkan untuk membantu. Jangan kerana saya bekerja akhirnya wanita di sebelah saya marah ya. Wow. Kita nak live ni sekejap je. Jadi siapa yang tengah tengok ni korang boleh terus dapatkan. Sebab promo tu hanya untuk hari ni. And memang kita akan bagi terus. InsyaAllah esok kita akan terus pack. Terus pakai kali Coral Peach. Pink sugar pink. Dah jarang biar boleh pakai untuk korang. Sekarang ni nak pakai gloss. Kan you cakap gloss kan? Gloss. So tadi kita dah tengok. Saya pun sejujurnya nak tengok, nak cuba memahami. With or without gloss, apa bezanya? Okay, kejap ya saya pakai. Oh, that's interesting. Dia berkilat-kilat lah bibir ni. Wow. Oh, you can see. Tak, tapi bukan selalunya kalau brush ni kena your lip matte, bukan dia patut tukar warna ke? Yang ni tak. Kenapa? Sebab yang ni dia memang sangat apa dik? The colour is imprinted on your lips sampai dia susah nak keluar.
Kalau tak nanti, selalu bila orang pakai, Tak selalu je, okay, dia waterproof lah. Waterproof. Kiss waterproof. proof. selalu orang cakap apa? Apa maksud kiss proof? Mungkin kena kiss ke tangan sendiri. Tak boleh. Macam tadi tak tu. tahu. Transfer tak? Hang pun bawa tunang tau. Macam tadi Bone Rose saya dah buktikan saya dah kiss lama tak ada. Tak transfer. So, diorang semua gelak, ya Allah. Tak, tapi persoalannya kenapa kena kiss Yes, proof? transfer proof. Suka minum air gelap. Terima kasih. Ya Allah, saya sayang awak. Thank you. Perempuan kalau minum air Kalau gelas, hitam saya manis? harus make sure dia transfer tak transfer 3 gelas lah. Oh, so dia bagus kalau tak transfer. Ya. Transfer Oh, ingat sebab proof. tak nak kantoi, tak nak apa kan? Ui, bahaya betul. Okay, nak kejap. Ada yang cakap. Apa ya? Alah, tadi dia dah cakap. Oh, banyak komen masuk. Terima kasih. Ya, kita sudah ada almost 7,000 live viewers dan 1.3 juta likes. No. Tak nak sekolah esok. Janganlah. Sekolah tu penting ya. Okay, kalau hitam manis dengan pakai warna apa? Okay, ni nak tanya you. Kalau hitam manis nak pakai warna apa? Tak, kenapa bila hitam manis depan Ami? Taklah. Sebab hitam ke? Tak. Dia Tak salah. anak pendapat tak you. salah pun. Kalau hitam Kalau yang tan skin sikit boleh pakai. Kalau tan skin, pakai apa? Ambil sugar pink, pakai sugar pink. Lepas tu kalau pakai just nak. Yelah, kena tolong aja sebab saya tak tahu. Saya agak yakin kalau ada golongan lelaki yang sedang menonton pun, diorang pun tak tahu. Tengok Jack. Lagi dia tak tahu. Neil mungkin tahulah. Si Jack dah suka tu dia dah siap selfie dah. Dengan lip gloss man. Tak, so kalau Orang yang kata boleh tak test kat lengan YB sebab lengan YB gelap. Diorang cakap buka air